Bayangkan datang stadium jauh-jauh, bayar tiket mahal, beratur bukan main lama, berjam-jam, hadap panas, hadap terik, sanggup ambil cuti semata-mata nak tengok player-player MU yang tak berapa ni main. And then last kena jari butuh dengan player MU sendiri. Okay, kalau korang tak perasan, Mamat dekat tengah ni Ahmad Diallo. Okay, dia sebenarnya tak suka pasal Diallo ni, so kita panggil dia Ahmad sajalah. So apa sebenarnya yang berlaku? Kenapa dia sampai tunjuk jari ni kan? Apa masalah dia ni? Jom kita sembang sikit sebelum tu. Korang yang minat konten-konten bola sepak boleh tekan dulu butang follow dekat sini. Tak tekan. Mantap. So sebenarnya ramai yang tak tahu yang Ahmad ni dia punya family asal dia macam ada masalah sikit lah. Lagi-lagi belah bapak dia. So nama asal dia bukan Ahmad Diallo tapi Ahmad Traore. Okay. So ada isu pasal immigration, human trafficking dan sebagainya. So 5 tahun lepas dia decide untuk tak lagi pakai nama Traore. Okay, macam nama asal dia Ahmad Traore tukar kepada Ahmad Diallo. Lepas tu ada baru ura-ura mengatakan yang Diallo pun dia tak nak. Dia nak Ahmad saja. Tapi dalam konteks kali ini sama ada fan-fan Malaysia sebut nama Diallo ke nama Traore ke, bukan itu. Okay, dia kata I have respect for the people but not for the one who insults my mom. Okay, so katanya ada fan yang insult mak dia. Which is aku tak boleh nak faham. Sebab kalau korang tengok video tu balik, dia keluar-keluar bas, terus tunjuk dia punya jari butuh. Kalau korang tengok, tak ada pun fan Malaysia yang sebut nama Diallo ke Traore ke, nama ayah dia ke, yang menganjing mak dia ke, mak kau hijau ke apa. Langsung tak ada. Dia keluar-keluar bas, dah lah dia pakai headphone ke tak selaku. And mana datang dia kan? Mana datang kan? Dalam bas ke dia dapat WhatsApp daripada orang-orang Malaysia? Aku tak rasa orang Malaysia sampai seteruk itu. Like we don't really care about your family or whatever. Even orang-orang Malaysia yang ada kat situ, kebanyakannya aku boleh cakap 99% adalah fan-fan MU. Walaupun kelab diorang ni dah tak seberapa, tapi diorang sanggup datang nak support. Okay, bukannya datang nak menganjing mak engkau. So aku rasa alasan dia ni tak betul. Dan aku nak kita suarakan benda ni sebab orang-orang negara luar boleh pandang orang Malaysia ni sebagai jahat kan, bully ke apa sampai main mak semua, padahal tak pun. Oh tak adanya, mengarut dah. Selain daripada Ahmad, ni lagi seorang yang bakal keluar daripada MU. Jadi butuh pun dia bagi juga daripada Garnacho. Bagi aku samalah, dua-dua ni budak mentah, langsung tak ada professionalism, langsung tak matang. Okay, fine, okay, mungkin kau nak terasa ke apa, tapi at the end of the day, fans bayar mahal-mahal nak tengok kau main, kau pun main macam hauk, lepas tu kau nak bagi jari butuh dekat korang. Memang butuh diorang ni.